Matematik tahun 1 muka surat 20. Dapat wang dan catat wang. Aktiviti 1. Salah satu, kena pasti sumber wang, tandakan right. Sumber wang ni bermaksud dapat duit. Kita dapat duit. Okey. Soalan pertama, wang saku. So, Ali dapat wang saku daripada ayahnya. Bermaksud dapat duit. Betul tak? So, kita tandakan right. Betul. Soalan kedua, derma. Derma ni kita bagi duit. Bukannya kita dapat duit. Kita bagi bantuan. Jadi, ianya bukan sumber wang. Bukan dapat duit. Okey, soalan seterusnya. Soalan duit raya. Kita dapat duit raya daripada keluarga ataupun daripada family, daripada saudara, betul tak? So, ianya dapat duit, iaitu ianya sumber wang. Jadi, kita tandakan right. Okay, soalan seterusnya, beli minuman. Jadi, kita beli minuman ni, kita bagi duit ke makcik kantin. Ali bagi duit ke makcik kantin. Jadi, ianya memberi duit. Bukannya kita dapat duit. Jadi, ianya bukan sumber wang. Sebab kita bagi duit. Okey, soalan ni jual barang. So, Ali dan ayahnya, ianya jual barang. Ianya kita semula. Jadi, setelah dia kita semula, ianya dapat duit. Jadi, ianya sumber wang. Betul tak? Okey, soalan yang terakhir, hadiah. So, this girl, dia melukis. Lepas tu, dia dapat hadiah Johan mewarna tempat yang pertama. Rm10. Dia dapat hadiah. Jadi, ianya dapat duit. Jadi, ianya sumber wang. Jadi, tandakan right. Jadi, ini adalah jawapannya. Soalan kedua, tandakan right amalan yang baik. Soalan yang ini, simpan wang di dalam tabung. Ini adalah amalan yang baik sebab kita simpan duit. Soalan kedua, simpan sedikit, belanja banyak, belanja lebih. Ini bukan amalan yang baik. Okey, sebab belanja lebih. Soalan ketiga, belanja yang perlu. Jadi kita belanja apabila kita perlu sahaja. Jadi ini amalan yang baik. Soalan keempat, simpan wang di beg. Kita ada duit, kita simpan duit. Jadi, ini amalan yang baik. Soalan terakhir, belanja dengan boros. Ini tak boleh ya, kita belanja dengan boros. Ini bukan amalan yang baik. Jadi, ini adalah amalan yang baik. Jadi, ini adalah jawapannya.